Dia nikah dengan jimat. Nak? Kenal ni jimat lah, tak tengok lagi muka, nikah dulu. Duk chatting dengan jimat malam-malam. Umpamanya jimat pun buat gambar orang muda. Lepas tu ni tak gambar, atau gambar orang comel lah, gambar kita je jimat tahu. Kau puan pun kenang lah. Nak? Tahu nikah. Bila nikah mari tengok lah. Gini yang jimat tu ingat ke muda. Gambar lain tu, gambar cung. Faham? Cerai lah, tak ada jimat. Tak? Jadi puan tu boleh nikah selalu dengan orang lain. Faham tak? Kalau puan jimat kata nak nikah semula, dia tu tak boleh nikah dengan lain pula. Boleh. Tak ada edah. Nak khabar tak ada edah. Pasal edah ni setelah setuh. Jimat lah. Dah ada jimat ni tak ada edah. Kalau hak jimat dah, kataan kafir ni dia fasah juga. Nak? Kena nikah semula. Tu jangan main suami ni. Suami kena faham bab akidah. Nak? Isteri boleh tahan kalau tak reti bahasa pun pasal suami dia tu kacau. Nak? Mak mari hak guana pun isteri, suami tu dia reti. Tak apa, dia tu kakak buat tu kacau. Nak? Suami tak tahu benda. Orang duduk surah dengar, dia duduk atas buang musim bodoh. Ambil kambing bukan baik kami tembok.